Makno jangan tengok Makno. Saya memang suka memboros. First thing kita bayar zakat. Lepas tu 10 to 15% kita masuk simpanan tetap. Lepas tu kita keluar duit sikit untuk bersukaria, kerana bersukaria itu penting. Dapat je gaji, bayar komitmen dulu. And then bagi sikit dekat parents. Alhamdulillah, nak yang solve. Banyaklah. And then simpan sikit. Lepas tu enjoy. Makno jangan tengok Makno. Saya memang suka memboros. Paling besar komitmen sekarang kereta, and then rumah, then subscription. Lepas tu bagi duit kat mak bapak. Lepas tu recently baru start beli emas lah. First is sewa, bil-bil air, and then insurance. Lepas tu drum class. And then My50. Lepas tu data. Bayar bil telefon je. Lepas tu saya habiskan Shopee punya goal lah. Contoh setiap bulan saya ada goal Shopee, saya nak beli apa lah. Lepas tu selebihnya saya simpan. Lepas tu saya bagi mak ayah saya sikit. Simpan tu saya contoh bulan akan datang saya nak beli PC contoh. Saya akan simpan lah. Saya buat tabung 800. Saya 100 masuk macam tu. Lepas saya dapat gaji, saya bayar komitmen, rumah, kereta, bil api, bil air semua. And then ya. Hey, beras kita beli. Barang-barang dapur. And then bagi dekat bini sikit. Lepas tu simpan sikit. Lepas tu yang lain-lain tu macam setiap bulan tu mesti ada satu tempat yang pergi makan yang sedap-sedap lah. Yang bini nombor 2 tu? Mana ada. Komitmen. Komitmen kereta, rumah sewa. Bagi dekat parents sikit. Ya, aku bagi awal bulan, hujung bulan aku minta balik. Kau jangan sampai Abang Makno angkat kaki. Selebihnya leisure lah, kehendak semua. Coffee kena hari-hari. Lepas tu blind box. Baju jarang lah. Biasa saya banyak beli casing phone.